kami dah sampai Zurich Flughafen Airport. Jadi kita nak balik hari ni. So flight kita kejap lagi pukul 3.10 petang waktu Switzerland, Zurich. Okay, let's go. Kita kasih check in dulu semua benda. Okay, sekarang kita nak pergi ke gate E untuk ke Istanbul. Okay, sebab naik Turkish Airlines, so kena ke Istanbul dululah. Alright, let's go. Ada robot elektrik yang bersihkan lantai airport. Robot bersih balik. Bersihkan. Okay, nampak? Okay, dan jalan balik. Okay, sekarang kita nak makan coklat. Tapi coklat ni bentuk sudu. Coklat Lin bentuk sudu. Jom kita makan. Okay, sekarang kita dah sampai di lantai-lantai terakhir di bumi Switzerland. Okay, so goodbye Switzerland. Ada rezeki kami datang lagi. Okay, jom naik flight untuk balik. Alright, ni last ni jambatan menuju ke flight Turkish Airlines. So kita akan terbang dulu ke Istanbul dan transit kat sana. Okay, so kita naik ke flight Turkish Airlines. Okay, sekarang dah keluar dari Istanbul Airport. Jadi kita nak pergi ke kaunter Turkish Airlines untuk claim hotel 1 malam untuk ekonomi. Okay, ni dia kaunter untuk Turkish Airlines stopover atau tour Istanbul. Okay guys, tadi dah pergi dekat kaunter Turkish Airlines tu. Lawak siap lawak. Okay, macam kalau ikutkan yang hotel tu kan, stopover ni kami dapat hotel dah ada receipt semua. Dia minta lah direct terus pergi ke hotel tu dekat Sultan Ahmad, dekat bandar lah Istanbul. Tapi kalau untuk Cikgu Faizal lain pula yang dia cakap ni. Malaysia. Cikgu Dia orang tiket flight baru pula nak menguntungkan Turkish Airlines lagi. Dia main cakap baca dulu kan. Dia main tala je bagi idea. Suruh booking ni. Transfer kan semua kan. Baik kita orang Melayu, bukan senang bijak. Kita berpegang kepada fakta kan. Yelah kan, tiba-tiba dia cakap, "Weh, mana ada hotel ni? Ni resit apa? Dah tunjuk dah hitam putih." Dia main cakap kan, tak ada hotel ni. Lepas tu cakap lah. Lepas tu dah buru-buru gedebak. Dia baca balik, pergi je lah hotel tu. La ilaha illallah, membuang masa aku je. Okay, sekarang kita ada brother ni. Brother ni akan tolong kita untuk bawa kita naik kereta rental dia untuk pergi ke hotel kat bandar Istanbul. Let's go. Oh, besar amat van-nya. Bukan saja. Jom letak barang dulu. Okay, sekarang kita dalam apa ni? Orang panggil kereta apa ni? Kereta besar lah. So kita akan menuju ke hotel di Sultan Ahmad. So
So ni dia kawasan sekitar airport. Ni kan lalu jalan tak malam-malam. Ni dia kehidupan orang Istanbul pada pukul 9 malam. So dia Mancing kan? kawasan di atas Relax kan? Galata Bridge. Abang jagung. Okey, ni pakcik yang hantar kat kawasan Sultan Ahmad. So kita dah sampai kat Grand Yavuz Hotel. Let's go, kita check in dulu. Bismillah. Ini dia lobby hotel Grand Yavuz. Alright, kita sampai dah hotel Alright. Ni syak kali ke 19 kan ni ke Istanbul. Aku tak ingat orang kali. Orang Istanbul yang sebenar. Okey, ni dia receptionist dekat hotel Grand Yavuz. Okey, bagi korang yang naik Turkish Airlines, hotel ni salah satu yang termasuk dalam package stopover di Istanbul. Actually hotel ni pun dekat je dengan kawasan Sultan Ahmed semua. Hotel dia klasik. Jom. Sekejap lagi kita review. Ni letak beg je dulu. Okay, ni pemandangan kat tangga hotel. Oh, nampak klasik. Terbaik Kita jalan-jalan malam kat Istanbul. Ada Miao Istanbul. Itik pun ada. Burung itik. Gila dia punya jalan. Mendaki, Mat. Mendaki di Istanbul. Ikut tepi. Hari-hari baru kurus ni. Ikut sini. Tu Galatasaray Sampion dia tulis. Tu kelab bola di Istanbul Galatasaray. Kita dah sampai dekat stesen Cambalitas. Okey, kita tengah tunggu tram datang. So ni kawasan di sekitar Istanbul pada waktu malam. Okey. Masih ada yang berjalan-jalan lagi. Mat, ada kedai kau kat sini, Mado. Faruqi pun ada. Faruqi. Ni semua buka kedai kat Turki tak bagi tahu Oh, Faruqi buka, Mat buka kedai. Bagi tahu mana tahu ada diskaun ke. Train ke Kepala Batas dah sampai. Ke Batas. Woi, ramai juga ni. Boleh. Jaga-jaga poket semua. Okay, cikgu. First time sampai Istanbul. Alhamdulillah sampai juga. Alhamdulillah Walaupun kelang kabut ni Itu biasa. Blue Mosque katanya dekat belah ni. Hagia Sophia. Ni stesen nama dia Sultan Ahmed. Okey, kita dah sampai stesen Findikli Mimar Sinan. So sekarang kita nak pergi ke satu kedai makan sebab dah lapar sangat ni. Kita masih lagi mencari arah ke restoran. So ni pemandangan Istanbul pada waktu malam. Kita masih lagi hidup bandarnya. Let's go. Weh, serius lah naik tangga, Mat. Tinggi je. Nampak tinggi ya. Dari belakang. Dari belakang nampak tinggi tu. Sampai atas tu. Habis, tak apa, go. Betul, Mimar Sinan. Tinggi, Mat. Kita dapat orang mampu.
Oh, tinggi itu ah. Tak pernah buat macam ni. Ada rasa dalam ni. Ni hiking untuk pergi makan. Ini tadi itinerary ni. Tak ada. Orang kata spontan punya. Spontan itinerary. Kalau semua tekak, rasa tekak Nusantara lah macam. Ambil panjat lah kau. Ada gigi yang belakang Wan. Wih, Ada nak bawa tu letih mat tengok belakang. Oh, tinggi, ya Allah. Tak sampai lagi. Mana kedai ni? Tak apalah. Tinggi sangat. Bila aku dah lah tak try ni hiking semua kan. Ni dapat kau hiking. Pernah ni pukul 11 ni pergi macam hiking tu. Saya aku main Turki tak pernah aku turun hiking. Berapa kali pergi dia Ustaz? 16 kali. 18 kali. Ni kali ke-19 pergi Turki tiba-tiba kena hiking. Hiking naik tangga. Parah mat. Kedai ni disuruh naik tangga baru makan. Pergi makan macam tu. Lepas tu semua orang lapar. Orang akan duit banyak-banyak. Barai sebelum makan. Barai. Tengok. Maaf mas, dia kata nasi ayam lalapan lelenya sudah habis, Indomie saja. Masih lagi mencari kedai yang belum kesampaian. Apa dosa aku ya Allah, tangga lagi. Lain kali buat eskalator lah nak pergi. Apalah kedai korang buat kat tinggi-tinggi. Siapa nak datang? Wih, tak ada bayang-bayang kedai ke ni. Mana weh kedai? Asyik lorong-lorong belakang, panjat tangga, bukit. Betul tidak ni? Jauh betul kedai ni. Panjat gunung mana baru sampai. Ni. Ni korang nama kedainya. Bakmi. Ni nama kedai ni. Bismillah. Okey, ni kedainya. Assalamualaikum. Ya, olahraga. Lebih baik dari mantanmu. Ya. Okey kak, baik. Sudah order ya? Ya, ada tapi 2 minumannya apa tuh? Enggak ada. Okey, sekarang kita sudah nyampe. Menu semuanya sudah di order. Ya. Puas hati naik tangga sampai dekat sini. Kita buat orang kata naik marathon. Naik marathon Naik marathon. Ini dah jadi apa? Ultra Capek. capek banget. Juga ada itu. Ada manisnya. Ya. Cabai ada cabai. Okey, sekarang makanan kita sudah sampai. Ini ayam lalapan. Berbaloi kita marathon naik malam ni. Oh, okey. Ni apa ni? Ikan goreng. Goreng. Ni ayam lalapan. Lepas ni macam ayam penyet lah. Ya, ayam ni bakso sapi. Ini pun sama ayam lalapan. Alright. So kita enjoy lah Lepas ni kita nak marathon balik. Tapi turun bukit saja. Bismillah. Okay, ni dia sekitar Taksim Square. So memang memang banyak. Tak sure. Kalau ni mungkin inspirasi. Ini mahal sikit, betul. Ada tak silap ada, tapi memang untuk yang mahal sikit lah. Okey, ni apa ni Galatasaray punya kawasan. Okey, Galatasaray punya kawasan. Euro apa? Apa? MU Portugal. Ni PMU Portugal. Dulu Bruno. Bruno Fernandes, Grade B. Macam lautan manusia, ramai sangat nak perginya. Nampak tu? Oh, ramainya. Ni kawasan Galatasaray. Okey, ni sekitar Taksim Square di waktu malam.
Okay. So macam ni lah ramainya. Besok hari Sabtu memang ramai lah orang nak jalan-jalan, lepak. Ini dia kawasan Taksim Square di waktu malam. Tugu Taksim Square. Malam pun ada orang jual bunga lagi dekat Taksim Square. So berdepan juga dengan Masjid Taksim. Ini dia sisi gelap tengah depan tunggu bas dekat bawah jalan. Kalau tahu ke atas. Okay, so sekarang kita review hotel setelah dah makan. So ni bilik di Grand Yavuz Sultan Ahmed. Okay, yang mana dengan package stopover Turkish Airlines. Bismillah. Assalamualaikum. Okay, ibu masuk. Okay, so sekarang kita tengok apa yang ada. Jom kita pergi ke sini. Ni tandas kot. Mana ni lampu lah. Lah, tapi Mana lampu lah. Ni. Okay. So tandas. Oh, botol kan ada punya. ya. Tak ada Ya Allah. air. Lepas tu dia style Europe. Titik. So sini ada tempat mandi lah. Shower. Alright. Next. Okay, so sekarang kita tengok apa pula kat dalam. Okay, next. Ada katil. Ni katil queen ni kot. Katil queen dengan dekorasi yang okay lah, cantik. Ada TV LG. Dan ada set kopi, nak minum kopi ke kan. Alright. Dan pemandangan dia memang rumah sebelah. Ada rumah kat sebelah. Memang dia inilah, tapi baguslah package stopover ni. Dapat satu malam di Istanbul. Okay, satu malam hotel di Istanbul dengan beli package, bukan package tapi pilih bila beli tiket Turkish Airlines, pilih yang ada stopover. Jadi dia akan macam transit panjang dan anda boleh pilih sama ada nak tour Istanbul ataupun nak tidur hotel satu malam dan dan anda jalanlah sendiri ke Istanbul. Okey. So itu saja. Jumpa pada sekejap lagi ke Okay, kita dah sampai kat Masjid Hagia Sophia. So kita nak solat subuh dulu. Okay, kita solat subuh dulu dekat masjid ni. Bismillah. Ini keadaan Hagia Sophia pada waktu pagi subuh. So kita nak solat dulu.
Yang tu macam ada sedekah kot. Ada orang sedekah ataupun infak lah. Infak untuk makan sarapan, roti, ada teh dengan kopi. Tu lah. Dia macam persatuan atau NGO lah kot yang buat. Okey, ni masjid Hagia Sophia. Tapi itulah, Kubah dia sekarang ni tengah reno. Mungkin sebab dah lama, jadi diperlukan renovation sikit untuk struktur yang lebih kukuh lah. Gereja tu dibina selari dengan kiblat. Allah alam. Tapi kalau mungkin boleh jadi macam tu. Kalau dia kaji, Apa dia jual ni? Apa dia gaji lah. Dua agama. Kristian ni adalah Kristian Ortodok. Kan dia macam banyak betul Islam punya ni kan. dia cuma pakai pesong ni sendiri. Dah lah. Betul. Orang yang apa agama Pagi-pagi Wan aku tekan. Dah sebab dia betul. Macam isyarat. Dia salah kata. Kan ada. Dia ni kita bukan belajar sejarah. Ni belajar sejarah. Aku lagi tak kena guna ni. Tak ada kena-guna. Dengar je. Ambil gambar lelaki 3 orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka? Oh, Kif halak? alhamdulillah. 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 Ustaz Omar Farouk Ustaz Umar Farouk dari parti I am Ömer Faruk. Sadik. Ben Türkçe. Okey. Türkçe kelime. Ben Ömer Faruk. Gel seni tanıştırayım bak hanımlarla. You can watch his YouTube after this. YouTube channel. My wife. Yeah, Ali Wulki. Oh, this IG, Instagram. Okay. Ahli politik This is mine. Dia YB ke Syah? Parti kalah. Omar Farouk. Oh, Ömer Faruk. Omar Farouk. Your name? Radwan. Rıdvan. Nah, Rıdvan. A lot of Rıdvan name in Turkey. thank you. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Görüşürüz. Hadi selamlar. Assalamualaikum. Dah lah masjid ni. So sebab tu bila dia dikonvert jadi masjid, orang nampak macam ada 2 masjid. Tapi sejarahnya yang ni datang dulu jadi masjid sebelum gereja ditukar jadi masjid lah. Mana yang datang jadi masjid dulu? Ni. Ini asalnya memang masjid. Oh, ni memang masjid. Ottoman punya identiti tu, binaan Kubah tu. Oh. Minaret tu dia ada simbol-simbol dan makna kekuasaan sultan. Okey, faham. So yang ni adalah daripada Byzantine lah.
Byzantine. Okey. Lepas tu dah convert jadi masjid sekarang. Bila je tahu nampak tak? Ha, Minaret tu tak sama, tapi minaret 1, 2, 3 tu sama. adalah datang daripada Ottoman. Oh, tu lebih kurang lah Cara, bang. cara dia orang Islamisasikan adalah buat minaret. Tapi tak ada macam bulat macam tu dah. Asal Kuba Kristian Ortodok dah buat lama dah. So dia bukan asal dari Islam. Sekarang ni dah jadi heritage lah. Kuba Muslim. Tapi kita pergi US tak ada Kubahan. Tak ada. Flat kan. Pergi Morocco flat. Dia Ni istana Tonggapu Palace. Dulu Sultan kalau nak sembayang dia naik kuda. Sultan Ahmad Al-Fatih. Muhammad. Sultan Al-Fatih kat sini, Sultan Ahmad kat sini. So dia naik kuda, kedeguk pergi masjid lah. Sekarang ni Masjid Sultan Ahmad. Sultan Muhammad Al-Fatih 2 kali ya naik jadi sultan. 2 kali. 2 kali. Ni istana dia. Ni istana dia. Okey. Dia naik 2 kali jadi sultan. Miau. Miau miau miau. Oh, banyaklah. Istanbul ni. Ini yang ni pula. Duduk diam je. Sejuk dia. Muka comel je. Balik Malaysia. Muka comel je. Elok dia ada luka syak. Takut ada Sapporo. Balik jual. Miau. Muka miau Turki comel-comel. Dia berbelang. Garu. Okey guys, ini adalah tempat orang kata apa? Tempat yang viral tu untuk apa? Bastion cheesecake apa? Dekat area dengan Sultan Ahmad. So ni kedainya. Okey, ni dia Hippodrome atau dikenali sebagai tiang Digimon. Tak tahulah. Okey, ni tiang yang kata dia bawa dari Mesir. Dipacak kat sini. Jadilah tiang yang sebenar, TYS. Tengok, ni bahasa yang kita kena kita kena interpret sendiri. Kalau dulu kita pakai ABC semua kan. Ni dia punya ni lah. Simbol. dia. Macam-macam kan. Orang yang okey, mula yang atas tu. Mula-mula jumpa raja kan. Jumpa raja dekat kawasan banyak burung. Kat sini lah tu. Dah letih, pergi tandas, minum air. Lepas tu okey, nak parking kat sini kosong hingga 1 saat 200 lira. 1 hingga 2 saat 300. Ui, mahal baik. Kalau sejam berapa saat? Gurau-gurau. Saat tu lah masuk dia jam. Bahasa Arab. Malam tadi nampak apa? Nampak tak? Nampak gelap. So ni pagi. Nampak tinggi. Turun pun tergedik-gedik ni. Haroi, realiti dia. Jalan tinggi-tinggi kat Istanbul. So kita nak pergi sarapan dekat hotel ni. Sarapan di Turki. Sarapan di Turki Kita tengok apa makanan yang disediakan dari pagi. ditaja oleh Turkish Airlines terbaik Turkish Airlines. Let's go. Makanan yang dihidangkan, inilah makanan-makanan orang-orang Turki. Roti dan roti lagi, telur terung ni apa ni, air panas. Tak ada apa lagi sebab tu tak buka. Ini adalah sausage ni,
Tak ada apa lagi. Cornflake, benda-benda bijirin, kismis. Oh, ada jam madu lebah. Ui, rare madu lebah daripada sarangnya. Okay, butter. Ini apa benda semua ni? Cheese lah ni. Cheese. Dan cheese dan cheese. Air korang boleh pilih sendiri. Macam ada. Ni dia pasta ke apa ni. So boleh pilih ikut kegemaran dan apa ikut kena teka anda lah. Okay, jom kita menikmati sarapan di Turki. So tak tahulah rasa dia boleh masuk tekak ke tak. Bedal je lah. Okay, macam mana kontraktor ataupun tukang buat jalan kat Turki ni boleh susun batu-batu satu-satu ni. Oi, bijak. Ini memang susah kalau nak buat tanpa ada kepakaran. Okay, so sekarang ni kita dah dalam apa nama ni, tram Okay, tram menuju ke mana stesen Eminönü ataupun Karaköy kot. Eminönü kot. So kita tengok apa yang kita nak buat hari ni, pagi ni. Mana yang sempat kita layan je. Okay, sekarang kita kena pergi dekat area Eminönü untuk kita melaksanakan aktiviti yang berbaki pada pagi ini. Okay, so ni adalah lorong dekat bawah daripada apa nama stesen kereta api tadi, untuk kita pergi ke arah Eminönü. So ada macam-macam jual juga kat bawah ni. Nampak. Ya, ni adalah aktiviti yang kita nak lakukan pagi ni, Bosphorus Tour. So kita tengoklah macam mana. Okay, kita nak naik feri ke Üsküdar. Pukul 10 dia punya feri, sikit lagi. So kita akan merentas Selat Bosphorus, okay, ke Üsküdar. Ayo, kalau ingat senang nak sampai ke tu bangunan tu. Kalau tak tahu tu, Dia tak tahu macam tangga batu kes tu. dia tak betul-betul azab ni. Betapa azab ni. Rupanya nak naik berbukit bukau. Okay, so sekarang kita naik feri menuju ke Üsküdar. Okay, untuk merasa pengalaman menaiki feri merentas Selat Bosphorus. Okay, so sekarang kita dah ada atas feri. Kan? Atas feri dah. Jom. Ni belakang banyak tempat lagi. Okay, sekarang kita berada di atas feri nak pergi ke Üsküdar. Okay. Dan kita telah ataupun sedang merentasi Selat
Lagi aku yang makan je. Aduh. Boleh cerita sikit pasal laut ni, apa kepentingan dia? Ini bukan laut. Bukan laut. Bosphorus. Okey. Nah, dia kata Tentara British melakukan bot jalan menggunakan kereta di Bangalore untuk tembak Mall of Constantinople. Tempat titik lepas fighter state yang boleh tak sedar pada waktu tu. Okey. So, inilah selat Bosphorus. Inilah selat yang kita lalu ni. Okey. Alright. Selat tu daripada sana, lebar dia sampai seberang sana. Okey. Itulah dia, selat Bosphorus. Woi, makanlah. Oi, Woi. Woi. Oh, dia bang. okey. Oh, makan. Dia panggil kawan-kawan dia. Dipanggil kawan. Oh, menjunam. Terbaik. Teruskan lagi. Bro. Bro. Burung. Itu dia kapal Aroya Cruise dari arah yang saya tangkap ni. Besar kapalnya. Ada lagi besar. MSC UNICEF. Besar juga. Tak boleh kalah. Okey, so kita keluar dulu Skudar punya port. Sebab dia nak tutup. Kalau nak patah balik, bayar balik. Tak boleh lah pakai style tunggu lama-lama. Memang kena halau punya, confirm. Pakai style Swiss lah. Tak boleh pakai style Swiss. Swiss tu berdasarkan kepercayaan. Ini memang kau kena turun punya. Okey, benda yang sama diulang-ulang. Ini yang jadinya. Dia kata tengok orang Malaysia ni. Naik balik bot yang sama untuk patah balik ke Eminonu. Okey, itulah ceritanya. Tadi kononnya nak tunggu kan. Kena halau ada ferry. Konon nak pakai trik. Tunggu mungkin boleh naik kan. Sekali tak dapat, kau kena keluar, kau kena masuk balik. Macam tu. Dan bayar baru lah. Itu yang betul. Okey, tadi kita duduk belah atas. Sekarang ni kita duduk belah bawah pula. Ni ruangan belah bawah yang terlindung daripada hujan. Ruangan yang tertutup lah. Tandas semua ada. Okey, so naik atas rupanya. Ada lagi ruangan atas tingkat 2. So kita duduk jap. Duduk jap kat sini. Okay, sekarang kita dah sampai Eminonu balik. So kita turun.
special promotion. Buy 2 boxes, get 1 more. Can pay by card here. Yes, buy a card without commission. Hazir Baba. Kedai yang direkomend kan oleh Quality, kita. vegan, no gelatin inside. Tak ada gelatin All vegan, no gelatin, no gelatin. Kedai dia. Pomegranate. Yes. This one. Bismillahirrahmanirrahim. Pistachios. No. Brother, come closer. Come try. Pomegranate. Come try. The best. Ini kena angkat tu kalau dah. Rasa. This one? Pistachio? No, it's always pistachio. Oh. Menang. High quality. Ada. Okay, beli kat Hazir Baba. Saya bagi try dia punya pomegranate tea. Okay, kita rasa macam mana. Lepas tu kita komen. Kadang-kadang panas. Panas. You wanna get something else? That's I think that's all. So, make it different. Yes. Panas ingat air. ingat ni. Tak sempat tak sempat. Rasa-rasa. Thank you. Sedap kan? Dia macam rasa Takut nak. Syukran. Tak boleh bagi rasa. Tadi juga. Video. Wah. Bagus. Sedap. Sedap. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Kuala Lumpur. Thank you. Thank you. Bang. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Yes, Daddy. Baklava. Thank you. Biasanya daging yang Daging yang dah diawet dia dah berbentuk kan, dia dah mampat kan. Okay, ni dia naik kereta api last kat Istanbul. Nak balik ke hotel dari jalan-jalan di Spice Bazaar semua kan. So let's go. Kita kemas-kemas sebelum berangkat ke airport. Jumpa di Bangi insyaAllah. Right. Assalamualaikum. Hopefully semua enjoy ya. InsyaAllah. Tak maaf lah kalau banyak mendaki. Okay, bye. Okay, bye-bye. Assalamualaikum.
Jumpa di Bangi. Okey. Dan ke Messi. Dan ke Mesir Buku. Tersyukur Ederim. Tersyukurlah. Görüşürüz. Görüşürüz. Bye. Dah. Bye Syak, jumpa kat Bangi. Bye Syah. Jumpa kat Bangi. Okay, sekarang kita ada dalam airport transfer. Limousin. Limousine, Mat. Nampak ni? Ada apa benda ni? Lampu. Macam lantai pula kasi lampu ni. Dia lampu tom yam. Lampu tom yam. Info dia ke? Okay, insyaAllah. See you at Kuala Lumpur. Assalamualaikum Syuk. Pergi dengan Syuk, akhirnya kembali dengan Syuk. Okay Syuk. Alright. Terima kasih banyak datang Okay, akhirnya Syuk. Itu masuk beg, ni dah keluarkan beg. Okay. So jadi terima kasih banyak Syuk. Tak tahulah siapa yang minta tolong maksudnya Alright. Nanti apa-apa dia minta tolong dia. Boleh, no problem. Ada juga. Okay. So jumpa lagi insyaAllah. Okay guys, itu saja konten kita seminggu berjalan. Ni pembuka dan penutup video. Okay, jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum. Ciao.